Assalamualaikum, match day pada hari ni On the way kita Terengganu. Bismillah. Let's go. In 900 meters, stay to the right. Alright gang, sakit-sakit badan dah ni. So sekarang kita berada dekat area Gambang dah Aku nak rehat-rehat kejap. Tak rehat lagi ni, dah pukul 9 ni. Tak sarapan lagi, kita nak pergi sarapan dulu. So hari ni match Terengganu bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan. Game yang dinanti-nantikan seluruh dunia ni geng. Game paling passion. So trip pada kali ni aku pergi dengan family geng-geng aku tak ada kali ni. Tapi geng-geng yang selalu turun stadium tu ada orang pergi naik bas lah. So kita jumpa dekat sana nanti. Jom kita pergi makan dulu lah. Assalamualaikum, orang kampung. Kopi apa ni? Kopi apa? Mamu. Ni orang Palong ke orang Palong? Orang Palong. Woi. Jumpa orang kampung. Jumpa orang kampung Mat. Aduh. Perul. Depan ni sikit apa? Ni kita kat mana ni? Dekat Ajil. Ajil Aku dah sampai Terengganu dah geng. Dekat Ajil. Aku singgah kedai dia kejap nak ngopi-ngopi jap. Kau hilang ngantuk. Apa yang best kat sini? Yang best seller kita kat sini yang kopi original ni lah. Kopi original lah. Dan yang kedua best seller kita kopi karamel. Kopi apa ni? Kopi Mamu. Kopi mamu. Kopi Mamu daripada mana? Daripada Penang. Penang tapi berniaga kat Terengganu. Tengok ramai orang beratur tadi. Apa kat belakang tu orang tunggutan ke apa Berul? Orang betul ni. Baik tu bagi depan sikit. Bagi yang paling favourite. Ramai orang beli. Boleh Berapa tu? Satu dah. Satu Satu dah? je. Okey baik. Okey. Cawan? Cawan lah. Alright. Kopi Mamu. Berul. Ni air apa tadi kau bagi aku Ni kopi mamu Kopi Mamu. caramel drizzle. Caramel drizzle. drizzle. Macam. Macam lah. Aku asyik. Kalau kita punya terima harga kampung rasa kondo. Siapa dah rasa Harga apa macam ni? Harga kampung rasa kondo. Rasa kondo. Confirm. Yang ni berapa? Yang ni RM6. Serius lah? Serius RM6. Bapak besar macam ni kan. Sekejap. Mana nak dapat air kopi cawan saya 22 jual RM6. Kena cuaca tengah panas macam ni jadi. Hilang dah harga. Datang dari jauh-jauh hilang dah harga. So orang luar kalau datang Terengganu tak kisahlah dekat mana-mana cawangan. Kita banyak cawangan lah. Tapi bukan saya punya lah. Kita banyak franchise. Tapi kalau kau datang Ajil lah. datang aja. Ajil mantap. Lagi satu kat mana yang kau ni? Sentuh Batas tu bagian belah Marang. Kita ada dua cawangan. Yang tu jauh daripada sini? Yang tu lebih kurang dalam 20 minit lah 20 daripada minit sini. Di belah-belah pantai sana sikit lah nak mengalir ke pantai. Serius padu kan. Orang Terengganu kena singgah sini lah. Boleh. Jumpa kejap lagi petang Okey, kau. kita jumpa petang nanti. Game malam ni. Game Gong Badak malam ni. Kawan ni dah mix lah. Negeri Sembilan Terengganu. Aku tak tahu dia nak sokong dia. Malam ni terpaksa sokong Negeri Sembilan. Sebab member datang daripada Negeri Sembilan, kita tak boleh nak sokong Terengganu lah. Negeri Sembilan lah. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Jumpa malam Okey, kan? kita jumpa malam ni. Baik. Malam ni dia lepak dengan aku. Alright. Jumpa lagi. Okey, Aku baik. nak pergi cek kedai makan lah. Okey. Alright. Baik. Alhamdulillah, selamat sampai ke destinasi lokasi untuk makan tengah hari. So hari ni aku nak isi perut dulu. Dah pukul 1:30 ni. Kita nak makan dekat ni Singgang Budu. Okey, jom lah. Perut pun dah lapar. Simpan daripada pagi. Pagi tadi pun tak ada selera sangat nak makan. So, jom gang. Let's go. Apa yang ada dekat dalam. Pergi makan kat kedai Singgang Budu. Tapi ayam belada juga aku ambil. Dengan cili hijau. Tapi ni aku makan lah. Budu. Singgang dah tak ada? Oh, singgang kat sini. Dia buat makan geng. Bismillah.
Apa goyang? Badu. Ayam lado kat Terengganu pun badu. Perut pun dah kenyang tadi ya. Lepak makan dekat kedai Singgang Budu. Sekarang ni aku nak healing dekat pantai. Aku tak tahu ni pantai apa. Tapi dia tulis situ cinta pantai kita. Cinta pantai kita, bukan cinta pantai Merdeka. Cinta pantai kita. So kita lepak sini dulu lah sebelum kita nak check in sekejap lagi pukul 3. Ambil angin pantai dulu. Ambil vitamin dulu kan. Pukul 3 petang. Memang panas lit Ganu. Lain macam dia punya panas. Bahang Tapi duduk dekat sini angin memang kuat lah. Layan lah. Harap game malam ni panas macam sekarang ni lah. Kan? Game fight lah malam ni. Dah dekat pukul 6 dah geng. Kita siap-siap on the way pergi stadium terus. Berul, daripada sini nak ke stadium lebih kurang berapa minit lagi ya? Jauh tak? Tak jauh. Dalam Dekat minit? je, lebih kurang dalam 10 minit. Dalam 10 minit? 10 minit sebab kereta banyak. Okay, 10 minit. Kalau tak ada kereta? Kalau tak ada kereta 5 minit sampai. Memang dekat gila lah sini Dekat ya? je. Okay. Jap. Kita nak ambil apa kata? View. Suasana Nanti dekat kita stadium kita pusing pantai dulu. Boleh. Aku ada tour guide kan. Aku ada tour guide. Orang ni 9 duduk Ganu sang. So dia akan bawa kita jalan hari ni. Jom. Let's go. Sorry. Sampai Kita kat mana ni? Kau bawa aku kat mana ni? Kita dekat pantai apa namanya? Pantai airport lah senang cerita. Pantai kita airport dekat, Kita dekat dengan airport. Airport Terengganu. Sebab kita tadi dah ronda pusing kat stadium tadi. Cari fan Negeri Sembilan. Tak jumpa. Tak ada lagi. Nampak muka dua ni. Dua orang ke? Tu segan nak turun tu. Nanti kena aim. Nanti kena aim lain pula. So kita pergi minum dulu lah kot. Pergi minum tengok ada main celup-celup dekat sini. Meriah weh sini. Meriah. Ada event Event tu. Ada event dekat depan sana. Event makan-makan. Mana? Sini. Ya boleh. Minum dulu. Tadi petang kita datang. Kita dua je. Dua orang ke? Seorang pun tak ada. Sekali kau tengok. Ramai lah Ada. weh. Ramai. Walaupun 5 jam 6 jam perjalanan, semangat jam tu ada. Ada. Kira kategori ramai lah. Away ni. Kali ni pergi Terengganu ni. Sebab sebelum ni nampak ada je tapi tak rasa lah macam ramai macam ni. Tapi tak nampak sangat lah. Ada. Mantap lah korang. Kita ambil suasana malam. 2-0 ke? Kau tahu tak? Ini first time aku sampai jejakkan kaki aku dekat Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Negeri bahagia. Dia bukan stadium je first time. Datang Ganu ni first time. Serius lah. Iya, sumpah dah. Ini first time datang Ganu. Dia jadi jakun sikit ah. Jakun sikit. Dia excited. Nak tengok suasana dekat orang kata apa? Dekat Terengganu ni macam ni. Seru dekat. Terengganu baik. Daripada aku lahir ni first time. Dah tua dah. Kita bawa tu masuk stadium. Dah tua dah baru sampai Terengganu. Okay. Dah dah. Besar stadium Ganu Boleh ke? Jauh je kau dah. Itu ada gambaran kesebelasan utama Negeri Sembilan. Pandai badan. Ni nak tanya ni. Malam ni apa cerita lawan dengan Terengganu ni? Kau rasa macam mana ni? Boleh menang tak? Beres boh. Terengganu. Dia masih dalam momentum yang okey. Okey. Mula-mula bunyi Ganu dah tu. Lepas tu KL lah. Tiba-tiba KL. Okey, jap lagi keluar basuh dan ngasuh awal kalau di Sembilan main dengan teknikal yang okey. Okey. Support team. Okey. Berapa? Tak membazir peluang yang dihidangkan. Okey. InsyaAllah.
Berapa? 1-0 pun dah memandai untuk 3 poin. 1-0. Okey, ini result yang berhati-hati ni. Itu Tapi berhati-hati. kau kena tahu, last game Terengganu seri dengan JDT tau. Ha. Satu-satunya tim untuk tahun ni seri dengan JDT. Terengganu. Tapi Negeri Sembilan tak kalah hebatnya. Kita seri dengan DPM kot. International punya kelab. International negara tau. Kita boleh seri. Saya apa jangan dia kena. Usaha pergi 9-1. Satu. Okey. Terengganu tak tahu Ni apa. brother. Agak-agak berapa ni? 1-0 eh? 1-0. First half 1-0. Second half 3-0. Jangan second half 4-1 kena. 4-1. Jangan. Aku mulut aku kata ni masin dulu. Tapi tadi duduk Terengganu manis dia kan. Ni brother. Brother. Tapi Tak strong ah. Tak strong ah Virus. Tak okey, strong. kalau strong okey. Daripada siasat saya 2 hari ni saya mimpi Islam menang 3-0. Oh 3-0 ni pas Hat-trick daripada Azrigani, 3-3 penalti. Itu adalah mimpi. itu mimpi basah tu. Itu basah kepala, Basah weh. kepala kan. Okey lah, kita tengok lagi. Kita tengok Enjoy lah. lah. Enjoy. Saya datang ni pun untuk melancong. Kawan makan budu dah pandai Kawan datang kecek dia anu nasi dagang. Beres Ya. semua. Habis makan apa? Berat nanang. Sirup makan tepung tu semua dimakan. Kampung. Okey, kita tunggu nanti apa yang berlaku untuk separuh masa yang pertama pasukan Islan. Kan? Saja kat cakap terang. Game on. Lomba terus kan. Baik. Oh. Okey, mantap. Oi. Seven. Sesek atas Nagori baru sampai lah. Bukan baru sampai, baru masuk. Oh. Hey, nasib baik. Counter. Oh. Cara kau cantik ni tu. Apa. Sikit je 5 minit je. Takumi Takumi. Dia rembat bola dari jauh terus tu. Oh. Castena. Offside ke? Kita cuba lah. Cuba. Offside tau. Siapa yang nombor 11? Bukan Castena tu. Yan Mabela ke? Kacau. Kena lah kawan. 17, offside lah. Siapa? Yan Mabela aku rasa nombor 11. Aku lupa lah. Sekejap Yang mau. Yan dia dah main balik lah Yan Mabela. Injek lama lah tu. Ya. Patut aku lihat semalam dia kata hati-hati bang Yan Mabela turun. Memang betul lah. Betul-betul ditunjuk malam ni. Esok sakit eh. Ada lagi. Press. Ui, lain macam lama rehat. Ui. Sudah terlepas. Habis. Castena. Oh, Kareka. Wah! Punching. Oh, Kareka. Wah. Padahal telur penyu kita. Aku bagi predict ni 1 mana dah.
satu. Tadi K Oshiro terlepas kan. Container pula ada kat belakang tu. Dia cross pula kat kawan sana. Ada. Sana Ahmad. Apa dah apa? 2-0. Epic comeback. Epic comeback. Oh. Kareka. Bagilah. Habis. Sedar tak sedar? Dah hampir 45 minit lah. Satu try pun tak ada Satu lagi kawan weh. Ni statistik ni memang kritikal lah. Kritikal lah. Aku jangan cakap banyak. Separuh masa kedua, habis-habis biji lah. Bang tidak sebiji. Habis tidak biji lah. Jangan balik bawa tolong ponyu. Buat tanda menu Yang ponyu nanti tak tolong. Ke memang musim sekarang ni penyu tak menetas? Belum lagi. Belum lagi? Tapi insyaAllah akan menetas. Okay, kita tunggu separuh masa kedua kan. Ini bukan monong lagi ni, tertidur terus lah. Nak bocah dah. Peluang tadi. Kena balak ni. Sayang. Peluang tadi. Apa cerita? Apa cerita? Mimpi menjadi kenyataan untuk tuan rumah. Dah 3-0 tu betul lah. Free kick. Woi! Sedikit lagi Mat. Astagfirullahaladzim. Sat. Boleh. Tetap 2 gol lagi. Dia nak cakap offside dulu, tak ada. Yang baju-baju tu dia tak ada lah. Kamu lah 2 biji. Angkat kat tu lah. Okay, free kick. Ini gol mesti gol macam itulah yang kita mahukan. Anda. Try. Hey, boom. Macam tu yang kita mahukan. Seorang yang baru. Okey, masuk sikit Mio. Boom. Tinggi pula. Ada ke tak ada tu penalti tu? Ada ke tak ada? Hey! Torchlight! Pasang torchlight! Betul lah aku cakap tadi. Tadi first goal Negeri Sembilan dapat notification Liverpool Fiji. Lepas tu tadi aku dapat notification Liverpool 2. Negeri Sembilan akan score aku cakap. Betul. Memang betul lah Liverpool ikut di 9 lah. Negeri Sembilan ikut Liverpool. Ya, terbalik.
ke? Sudah. Sudah. Jangan tak jadi lah. Tak, memang tak ada. Benda Bola tak ada. benda dah sorak dah. Tak boleh nak tarik balik ni. Come on lah. Baru dah sama. Ni apa masalah dia? Game habis ke? Game tu habis lah. Game habis terus macam mana ni? Rumble. Oi, ada drama lah. Ada drama. Sekarang ni aku nak tanya, siapa yang baik, siapa yang jahat? Dah sorak awal. Siapa punya gol? Belum menang lagi. Dua sama guys, dua sama. Oh, jangan bagi penalti. Okey, mantap. Laju. Dah 2 biji laju dah. Aduh, jangan tarik belakang. Okey, bam. Oh, lemah. Apa benda dia buat ni? Weh, Kuzaimi ni memang Okey, mantap. Okey. Tu Mio. Bagilah tol, oi. Majulah. Itu try. Oh, okey. Asyik. Alhamdulillah. Macam ni? Boleh lah kan? Okey lah, kita boleh fight. Sekali aku ajak game memang payah. Seperti yang aku cakap, harap panas petang tadi, sehangat panas pada malam ni. Yeah. So betul-betul panas kan? Betul-betul panas. Ada drama. Tak gaduh tapi tak jadi gaduh. Kalau gaduh jadi semua masuk padang. Tak ada. Tadi apa yang aku nampak dan apa yang aku bincang tadi lah. Yeah. Terengganu dah dapat 2 biji. Dapat dua Tapi biji. second half ni dia macam slow down sikit Betul, tau. dia macam dah nak menang. Perasan tak? Dia macam dah menang dia tadi. Yeah. Dia ibarat macam Terengganu main second half, ibarat macam Negeri Sembilan full half. Tak ada orang serang, ada terbalik. Negeri Sembilan pula cuba jadi gol. Yeah. Then 2 biji dalam tempoh 15 minit rasa. Dalam tempoh 15 minit. Mio tadi eh. Yeah. Kalau Memang dia effect pakai Mio lah. Mio awal sikit lagi mungkin boleh, tak mustahil kita boleh pergi 3-2. Tapi okey lah Dua malam sama ni. okey lah. Dua sama okey malam ni. Datang jauh-jauh daripada Sumbar. Daripada Semban datang Pandai Timur Terengganu, hasil memuaskan. So tak kecewa lah. Okey lah. Okey. Lah. Daripada tak ada mata, satu mata pun jadilah. Jadilah geng. Daripada telur bunyu, dah dapat anak Nampaknya penyokong-penyokong di Sembilan memang berpuas hati lah dengan keputusan ni. Dia orang pun celebrate. Kau boleh tengok pemain seronok walaupun bukan 3 mata kan. Bukan 3 mata. Seri macam menang tu. Seri macam menang. Ayat ni confirm orang cakap. Sebab dia macam main kat kampung. Sekolah sebenarnya. Ayat ni mesti ada punya. Oceh. Ambai. Oi, asyik. Oh, ambil lah kau, beres lah kau. Mantap kan.
Aku rasa macam ada terlepas something yang aku rasa antara duri dalam daging kita untuk perlawanan pada hari ni. Kita tak sebut, terlupa. Joseph Esso. Yang di orang kata apa, yang menjadi perbualan penyokong-penyokong di 9 Dari tadi kita orang borak patut keluar Joseph Esso. Bukan daripada tadi tau. Benda ni daripada game-game sebelum ni tau. Sebab tu dia dapat gol, dia nangis walaupun gol penalti dia. Betul. Ni sampai sekarang menangis lagi ni. Sampai sekarang menangis tu dan cakap tadi kalau Joseph Esso dapat hat-trick malam ni banjir Kuala Terengganu. Mana kawasan terbakar tu confirm selesai. Esok ni isi minyak kat esok. Esso dah tak ada. Aduh. Ayah, Okey. Confirm kali ni vlog tamat. balik tidur confirm tersenyum. Balik tidur malam ni senyum sampai mimpi gol 2 biji lah. Okey. Bye, jumpa lagi. Leno malam ni diorang tidur lambah Leno. Nasihat dan mampu kasih raya lanjutkan umur akan berkati sekaliannya setia musuhnya habis binasa berkala yang di pertuan besar di